Aduh, kalah lagi doh. Bintang. Weh, Haikal, bukan hari ni kita ada gotong royong ni? Lah. Jom. 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 Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta Tunggu leh. Pergi ke sekolah pagi ceria, disapa mentari di awal hari. Gotong royong amalan mulia, sekolah bersih, minda pun berseri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di Semeskil TV bersama saya Ali Fidaus. Kini melaporkan terus dari SMK Dengkil. Sempena program santun penyayang madani yang sedang berlangsung dengan penuh semangat. Hari ini sekolah berganding bahu dalam aktiviti gotong royong yang menjaga teras dalam nilai kebersamaan, kebersihan dan kasih sayang dengan aspirasi madani. Tidak terhenti di situ, program gotong royong yang dijalankan hari ini menjadi salah satu medan untuk menyatukan hati serta tenaga untuk menciptakan suasana sekolah yang harmoni, bersih dan sihat selaras dengan objektif program kita pada hari ini. Apa kita tunggu lagi? Mari kita bergotong royong. Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kerana dapat bersama-sama pada pagi ini untuk gotong royong madani fasa pertama ya. Terima kasih pada hari ini adalah minggu yang keempat ya. Alhamdulillah ada juga guru-guru kita dan murid telah hadir pada hari ini kerana adalah urusan hal masing-masing ya. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya bersama Tuan Kamaluddin selaku PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil. Assalamualaikum Tuan, boleh Tuan kongsikan sedikit perasaan Tuan melihat keberkesanan dan pelaksanaan program pada hari ini? Okey, terima kasih. Saya mengucapkan sabar dan tahniah kepada pihak guru, pihak sekolah, pihak anak-anak murid, wakil-wakil kelas yang ceria memastikan akan kebersihan, keselamatan dan juga keceriaan kelas bagi memastikan pelajar-pelajar selesa dan juga ceria semasa proses pembelajaran di kelas pada setiap hari. Terima kasih Tuan. Sama. Okey, sekarang kita bersama Cikgu Rafiki, antara salah seorang pendidik di SMK Dengkil. Assalamualaikum Cikgu.
Pada pendapat cikgu, bagaimanakah aktiviti gotong royong yang diadakan pada hari ini dapat mengubah persepsi pelajar iaitu betapa pentingnya kerusihan sekolah ini? Baik, Waalaikumsalam. Persepsi saya untuk murid ataupun untuk pelajar apabila kita melakukan aktiviti gotong royong seperti ini, secara tak langsung dapat menarik minat murid, khususnya untuk penjagaan kelas. Macam sekarang kita berada di kelas, jadi setiap murid harus ada sikap bertanggungjawab untuk menjaga kelas, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang negatif, contohnya vandalism ataupun membuat kerosakan di kelas dan sebagainya. Okay, sebab kita di dalam sekolah, kita bukan ada kelas saja, dan kita kalau tengok secara keseluruhan ada yang tugas mengecat, membersihkan bilik-bilik khas dan sebagainya. Jadi saya harap murid-murid dapat menjaga keharmonian sekolah ini dan juga kebersihan berserta menjaga barang-barang sekolah dengan selamat. Baik, itu saja. Okay. Terima kasih Ibu. Sekarang kita bersama wakil murid yang mempunyai sifat bertanggungjawab dalam menceriakan dan membersihkan sekolah kita. Boleh perkenalkan nama awak dan kelas awak? Nama saya Faris Hayyan, saya dari 3 Iltizam. Okey, bagaimanakah perasaan awak ketika melihat suasana sekolah menjadi ceria dan menarik perhatian penduduk di Dengkil? Perasaan saya di sini saya amat teruja dan gembira kerana saya dapat membantu rakan-rakan dan guru saya untuk menceriakan kelas bagi menarik perhatian murid untuk datang ke sekolah dengan bersemangat. Okey, terima kasih Faris. Okey, sekarang saya bersama dengan wakil daripada murid perempuan pula. Boleh perkenalkan nama dan kelas awak? Nama saya Airin, saya dari kelas 3 Inspirasi. Okey, apakah perasaan anda dapat membantu rakan-rakan dan guru dalam aktiviti gotong royong pada hari ini? Saya rasa gembira, berpuas hati dan agak kecewa kerana 3 orang saja yang datang. Kita orang gabung kelas tapi form 1 tak datang. Okey, terima kasih. Outro. Pergi ke sekolah di awal pagi, singgah sebentar membeli roti. Gotong royong amalan murni, sekolah bersih, hati pun suci. Justru selain memupuk kerjasama, usaha kami pada hari ini turut menjadi penyumbang dalam membantras pembiakan jamak Aedes. Gotong royong jejak madani, kita bersatu alam harmoni. Sekian dari kami, kumpulan The Extrovert. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang dah balik ah? Hai, orang ni tak apa-apa tinggal lagi.